Soalan yang terakhir. Hukum ambil duit ketika majlis kahwin tuan rumah pula dah. Hukumnya haram. Majlis orang buat kahwin banyak berlaku lah ni. Okey, orang kahwin, lepas tu ada ria belanja. Dipanggil benda piti, Cik Mak. Piti mana panggil? Piti susun lawa-lawa, piti apa? Ha? Hantar orang, piti hantar orang. RM5,000 jadi arenak. Apa ni dia buat? Nah, jadi arenak, kadang jadi bako, ada jadi apa? Macam-macam lah, madani lah, macam-macam lah ni. Nah, jadi betul-betul gitu, dia ambil piti tu. Haram. Ramai curi lah ni. Orang sibuk-sibuk pukul gambar, dia buat lagi piti. Orang buat dalam album, syuting album buat lagi. Nah, RM5,000, RM10,000. Ya, hati jaga baik dah ni. Tak nak galak nak nikah, hilang piti-piti. Nah, piti tu haram ambil. Dah piti mana ambil? Piti yang beri hadiah ha? Ha? Salam, maksud salam. Okey. Hukumnya boleh pahala siapa beri. Ada hadis Nabi kata tahabu. Selalulah kita beri hadiah. Pasti datanglah rasa kasih sayang dalam masyarakat Islam. Itu je lah. Nabi dah kata di mana? Jadi umum. Nah, maknanya ajarlah kalau kita jumpa orang beri hadiah. Tengoklah ni kan umat Islam di negara kita kuat beri hadiah. Hari nikah kita beri hadiah, kita jumpa orang dia beri hadiah, dia nak pergi balik Mekah dia beri hadiah. Semua tu amal yang dipuji syarak. Yang tak betul ialah kita buat kenduri tujuan nak dapat keuntungan daripada duit yang bersalam. Itu salah. Takut-takut tidak ikhlas lakukan kenduri, takut tak boleh pahala. Sedangkan Nabi suruh buat kenduri itu bukan untuk dapatkan untung. Aulim walau bisyatin. Sahabat Nabi dia kahwin, dia dah buat kenduri. Nabi tegur dia, aulim, buatlah kenduri walau bisyatin. Tak mampu unta, tak mampu lembu kurma, seekor anak kambing yang kecil sudah memadai. Tanda syukur kepada Allah kita jamu orang sekampung kita. Faham tak lagi? Jadi bila buat kenduri dapat pahala. Kita beri makan ke orang. Faham tak lagi? Janganlah lagi ada orang dipanggil tukang masak. Dia kata kalau seekor lembu ni untung banyak ni. Kata tukang masak dah untung banyak ni, kena tambah 2 pikul lagi baru untung. Faham lagi? Tambah 2 pikul lagi. Tambah boleh untung RM10,000. Faham lagi? Takut-takut dia niat nak pitih orang, takut tak boleh pahala dia jamu lagi. Tak. Jadi kalau bila kita tak niat nak ambil duit orang, tiba-tiba hari perkahwinan orang beri hadiah, hukumnya harus, bukan haram, bukan wajib ambil. Okey? Harus. Kerana hadis tadi dah tahadu, tahabu. Salinglah beri hadiah. Tahadu adalah tafaulan, mana selalulah kita amalkan suka memberi. Aku hadiahmu, mu hadiah aku. Faham? Maka tahabu, nescaya datang rasa kasih sayang di kalangan kamu.